Hai korang, hari ni kita orang nak bawa semua jelajah tempat yang unik dan cantik ala-ala di luar negara. Dibangunkan oleh Perbadanan Putrajaya sesuai dengan slogan Bandar dalam Taman, Taman Sarjana Hijau terletak di Presin 11 dengan keluasan lebih kurang 117 ekar. Dikelilingi dengan rimbunan pepohon subur dan pokok pine iaitu dikategorikan tumbuhan gymnosperma yang menghiasi kawasan Bukit Bugau yang pastinya membuatkan anda terpesona dengan pemandangan tersebut. Taman ini mempunyai 3 bustan atau taman iaitu Bustan Inggeris, Bustan Eropah dan Bustan Oriental. Cerung bukit dan tanah berteres yang dikekalkan serta laluan taman yang berliku-liku menjadikan taman ini mempunyai nilai tarikannya yang tersendiri. Bustan Oriental berada di puncak tertinggi di taman, memberikan pemandangan yang menarik semasa berada di sini. Antara tumbuhan yang ditanam di sini adalah podo cucuk atas, dama minyak, buluh dan banyak lagi. Bustan Eropah binaan pagar daripada kayu resak bercirikan Eropah yang berfungsi menjadi penghadang menambahkan lagi keindahan taman ini. Terasa usaha berbaloi mendaki tangga apabila melihat keindahan Putrajaya. Jadi, taman ini merupakan antara salah satu taman yang harus dilawati apabila berada di Putrajaya.
Bustan Inggeris. Hiasi deretan tumbuhan eksotik seperti sikas paku gajah, Mexican fern palm dan lain-lain lagi, tempat ini merupakan antara tumpuan untuk bergambar. Dibuka dari jam 7 pagi hingga 7 malam pada setiap hari. Tempat ini merupakan antara tempat yang sesuai untuk beriadah bersama keluarga dan sahabat handai. Cantik kan Taman Sarjana Hijau ni? Tak perlu pergi bercuti ke luar negara untuk dapat pemandangan yang menarik. Kat Malaysia pun ada tau. Jika anda datang ke Putrajaya, jangan lupa untuk datang ke Taman Sarjana Hijau bagi merasai sendiri keindahan tempat ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini serta ikuti video yang akan datang. Bye!